Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua uh, yang menonton channel Rich Life Malaysia atau Rich Life MY. Saya sekarang berada di KLCC Park. So, just pagi ni saya nak share tentang tanda-tanda seorang itu akan mencapai bebas kewangan. So, sambil-sambil kita morning walk pagi ni, saya ingin kongsikan kepada anda berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okay. Baiklah, tanda-tanda kecil untuk seorang itu mencapai bebas kewangan. Basically ada 3 yang saya nak kongsi pagi ni. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi cukup setakat 3 dulu. Yang pertamanya adalah apabila seorang itu menyimpan, iaitu membuat penyimpanan setiap bulan. Setiap gaji yang dia dapat tu, setiap bulan dia sisihkan sebahagian daripada gaji tu dan dia buat penyimpanan. Tak kira lah penyimpanan tu dibuat di bank ataupun di akaun pelaburan seperti ASB ataupun tabung haji. Yang penting dia membuat penyimpanan. Dan itu adalah salah satu perkara yang membezakan dia dengan 90% orang lain yang tidak membuat penyimpanan. Kerana adalah rugi kalau kita bekerja bertahun-tahun, kita bekerja berbelas tahun kita bekerja, tapi penyimpanan yang kita buat itu seperti tidak berkadar dengan gaji kita. Yelah, tak kisah sebenarnya berapa banyak yang anda simpan, tak kisah 10%, 20%, 30%, tak kira. Sama ada RM50, RM100, RM500 pun tidak kira. Yang penting anda menyimpan dan anda melatih diri anda membuat penyimpanan setiap bulan. Kerana itu adalah sifat yang mulia, kita menyimpan. Dan kita tidak membelanjakan sebahagian besar daripada gaji ataupun pendapatan kita dapat setiap bulan. Itu yang pertama, iaitu membuat penyimpanan. Dan ciri-ciri yang kedua, seorang itu boleh mencapai bebas kewangan. Tanda-tanda kecil seorang itu mencapai bebas kewangan iaitu dia ada dana kecemasan. Dan dana kecemasan ini sebenarnya tuan-tuan perempuan semua dia takkan dapat kalau dia tidak membuat penyimpanan sebenarnya. Sebab dengan membuat penyimpanan lah anda menyisihkan gaji anda dan anda membuat penyimpanan. Daripada penyimpanan itulah anda membina dana kecemasan anda. Dan dana kecemasan ini dia sebenarnya bergantung pada masing-masing lah. Bergantung pada keadaan masing-masing, bergantung pada individu masing-masing, keadaan kewangan anda macam mana. Jika anda dalam keadaan yang baik, anda boleh membuat dana kecemasan anda lebih daripada 12 bulan. Itu yang terbaik. Jika tidak, anda boleh mengadakan dana kecemasan anda lebih 6 bulan dan seminimumnya adalah lebih daripada 3 bulan. Dan jika sebagai contoh gaji anda adalah RM3,000, maka dana kecemasan anda 3 bulan anda kali dengan RM3,000 tu bersamaan dengan 9 bulan. Dan kalau lebih daripada 12 bulan, gaji RM3,000 tadi anda kali dengan 12 bersamaan dengan RM36,000 sebulan. Itu sebagai dana kecemasan yang terbaik lah, iaitu lebih 12 bulan. Kerana untuk mencapai bebas kewangan, dana kecemasan ini penting. Ia akan memberikan anda peace of mind. Bila anda tahu bahawa jika berlaku apa-apa pada anda, berlaku kecemasan, berlaku malapetaka, berlaku kerosakan kereta, berlaku keperluan untuk menghantar ahli keluarga anda atau diri anda sendiri masuk hospital, ada yang sakit, anda tahu bahawa dana kecemasan anda ada. Dan anda ada dana kecemasan itu untuk anda gunakan untuk membayar perkara-perkara kecemasan yang saya sebutkan tadi tu. Okay. Maka itu yang perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tanda kecil seorang itu mencapai bebas kewangan adalah apabila dia tahu
ataupun dia ada asas awareness tentang apa itu aset, apa itu liability. Ya? Orang yang tak tahu tentang bebas kewangan ni, yang gelap ilmu ni tentang bebas kewangan ni, dia tidak tahu apa itu aset, apa itu liability, apa benda-benda yang boleh dikaitkan sebagai aset dan apa benda-benda yang sebenarnya liability dalam hidup dia, dia tak tahu. Dia ibarat hidup saja, tapi dia tak tahu apa-apa pun tentang aset dan liability. Tapi jika orang itu tahu tentang aset, tahu tentang liability, itu adalah salah satu tanda bahawa dia sedang menuju bebas kewangan. Kerana tindakan dia daripada hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tindakan dia adalah membina aset. Membina aset dan mengurangkan liability. Itu adalah tindakannya. Sebab untuk mencapai bebas kewangan ni, dia tidak mudah dan dia tidak cepat dan dia mengambil masa. Macam saya mengambil masa 5 tahun ke atas. Okay, selingan sekejap. Itu tadi saya punya apps untuk record walking, brisk walk ni. So, untuk orang yang ada ilmu tentang asas, iaitu tentang aset dan juga liability ni, maka kehidupan dia akan fikir macam mana untuk dia mengembangkan aset dan untuk dia mengurangkan liability. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab untuk mencapai bebas kewangan ni, dia perlu mengambil net worth, ya, iaitu nilai aset-aset yang seseorang tu ada, dia minus dengan semua liability-nya, iaitu hutang pada bank, dan itu akan memberikan dia angka yang positif. Kalau positifnya itu besar, maka peluang dia untuk mencapai bebas kewangan itu adalah besar. Tapi kalau angka itu tidak berapa besar, maka dia akan mengambil lagi beberapa tahun untuk persediaan mencapai bebas kewangan. Dan kalau nilai selepas dia tolak aset, tolak dengan liability itu nilai dia negatif, maka itu bukan petanda yang baik. Itu adalah petanda bahawa bebas kewangannya adalah masih jauh lagi. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perkongsian saya untuk pagi ni. Saya nak sambung berjalan. Saya kongsikan lagi di video akan datang. Saya mohon siapa yang menonton video ini, tolong like, subscribe dan share video ini supaya lebih banyak mendapat manfaatnya dan juga memberikan saya lebih motivasi untuk membuat video-video seterusnya. Dan juga saya mohon agar lebih banyak subscribers untuk membantu support channel saya ini. Itu saja untuk setakat ni. Assalamualaikum and take care guys semua. Bye bye.